Tiga tip ni anda boleh cuba apabila bertaaruf dengan seseorang dan juga orang tu sampaikan tak ada peluang untuk menolak kita. Kita bukan nak paksa dia orang, tapi dia orang rasa terpaksa menerima kita. Yang pertama, datang dengan niat yang jelas dan juga kenalah jujur. Orang mudah menolak kita bila kita rasa kita sendiri tak pasti apa yang kita nak. Bila kita tenang menyatakan apa kita punya niat, apa kita punya hasrat, hala tuju hidup kita, nilai diri kita, bila kita cerita kat orang tu sendiri akan rasa kita ni serius untuk mendekati dia. Yang kedua, kita kena buat calon tu rasa difahami, bukan dia dihakimi. Soalan yang ditanya dengan cara yang lembut, yang sopan, yang elok bahasanya. Ada empati dalam soalan kita tanya tu membuatkan seseorang tu rasa dihargai. Bukan dihakimi ataupun bukan dinilai. Bila hati dia rasa difahami, dia rasa macam susah nak tolak. Sebabnya dia ada satu keyakinan yang kita ni sebenarnya sangat profesional, sangat bagus. Dan juga dia nampak kita ni penuh dengan kesungguhan untuk taaruf dengan kita. Dan juga yang ketiga, kekallah berprinsip walaupun kita ni sangat berharap untuk orang tu terima kita. Jangan over explain tentang diri kita. Kalau ditanya pun tak perlu cerita berlebihan, tak perlu kita merayu-rayu. Dan janganlah tunjuk kita ni terdesak sangat. Sikap ni menunjukkan kita ni cukup dengan diri kita sendiri. Dan benda ni memikat seseorang dalam sesi ta'aruf. Hakikatnya, ta'aruf ni bukan tentang memaksa orang untuk menerima kita dan juga bukan untuk memastikan seseorang tu tak menolak kita. Tetapi meletakkan diri kita dalam versi orang yakin untuk memilih kita untuk dijadikan pasangan hidup dia. Anda dah ada calon ta'aruf? Kalau belum ada, jomlah pergi kat tirjana.my. Dah tahun 2026 ni, anda kena aktif mencari. Manalah tahu dalam pertengahan tahun ni ke, anda dah mendirikan rumah tangga, dah ada pasangan yang boleh membahagiakan anda. Jom jejak calon anda dalam tirjana.my sekarang juga.